Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome ke part keempat konten Pasar Pudu. Okay guys, part pertama kita buat kat shopping vlog dekat Pasar Pudu lama, dekat pasar-pasar yang kedai-kedai lama tu. And then part kedua kita buat kat Pasar Pudu baru yang kedai-kedai tepi jalan tu. And then part ketiga kita buat shopping hall kat Pasar Pudu. Dan keempatnya kita buat shopping hall sedikit plus dengan vlog breed membiakkan ikan laga. This is my first time ever try sebab I dulu memang sampai follow Jidin dulu. Jidin memang banyak lama beli ikan laga. Mati dah semua mampus, ada yang jual lagi. Okay. So Jidin memang takut nak breedkan sebab bila breed ikan laga ni either dia akan sukses, cedera ataupun mati, kena belasah. Faham tak? So memandangkan ikan laga sekarang dah murah, dan macam taklah precious sangat macam dulu-dulu kan, macam mahal, macam very very rare kan. Jadi sekarang ni macam bersepah dah. Dan ada jumpa jackpot, contohnya hari ni. Actually Jidin memang nak beli ikan laga dekat kedai uncle yang dekat bawah kemah warna-warni yang dekat tepi pintu masuk Pasar Pudu lama tu. Dia jual seekor RM18 semua jenis. Jantan betina RM18. Kalau dua sepasang ke jantan-jantan ke betina ke RM35. Murah RM1. And then ada lah kedai yang kedua je dia pergi, EKS tu. Dia ada dua kedai. Satu dekat Pasar Pudu lama, yang kedai-kedai buruk. Satu lagi dekat Pasar Pudu baru, yang sebelah Nulai Aquatic tu. Dia masuk je, dia toleh kanan. Ada empat. Satu tank besarnya, dia separate ke empat. And then dia campurkan sepasang. Jantan betina. Hah? Apa benda ni? Macam terkejut je. First saya tengok kedai ikan buat macam tu. And then ada satu pasang tu. Tengok dia campurkan guys. Yang jantan dia chef kiss. Betina cantik juga, comel. Tapi jantan dia, sebab siapa yang dah lama follow Jidin, dia orang tahu yang Jidin suka ikan laga koi plus galaxy yang ada selo-selo sikit, yang ada warna-warna, and then ada bling-bling. Diva kan, mesti lah suka yang ada bling-bling. So tapi sebelum tu, jom kita tengok apa terjadi dengan dua pasang ikan laga yang Jidin try breed. Let's go.
2,000 years later. Tapi first time, Gideon boleh bayangkan dah tak jadi. Sebab walaupun kita dah tahu, tapi nak amalkan tu tak semestinya kita boleh amalkan. Contoh ialah kita tahu solat 5 fardu tu wajib. Dakwah sikit kan. Tapi amalkan tak? Tahu kan? Bermesra-mesra dengan bukan mahram tu haram. Couple ke, message ke, haram. Tapi amalkan tak? Macam tu lah, kita tahu cara-cara nak biarkan laga tu. Tapi bila bab amalkan ni macam tak pernah kan. So macam memang tak jadilah. Okay. I rasa dua-dua tu dah full egg. Dia betina tu sampai sebab full, tanda-tanda betina ikan laga tu full egg, dia akan nampak pusat dekat bahagian perut dia. Especially yang yellow koi galaxy tu memang dah nampak full egg lah. Lah jantan dia lebih besar daripada betina dia. Dia kalau nak breed, make sure jantan tu lebih besar daripada betina supaya betina tu tak garang sangat. Itu apa yang saya belajar lah. Okay. Lepas tu kena tutup lampu. I memang tutup lampu. I buat video je I buka. Macam mana pula I nak rakam kalau tutup lampu. Okay. And then I pasal dia tak ada buah. Tapi paling kritikal I rasa jantan tak nak buat buih. And then I fikir, mungkin sebab pump ni cool. Pump ni perlahan je. So I decide matikanlah 2 hari. Adalah buih sikit. Macam tak function. Jantan tu gay macam I. Jantan tu LGBT ke kan? Jantan ikan lagi ni LGBT ke kan? Macam dia flat dengan perempuan tu. Tapi macam tak nak lah. Sebab kalau tak ada buih, macam mana dia nak bertelur? Sebab ikan lagi kan kena ada buih dulu baru dia bertelur kan. So macam tak apalah kan mati juga betina tu kan. So itulah kejadiannya. Mungkin I rasa mungkin I ketapang. Kena letak ketapang kot. Tapi you ingat tak I pernah beli tempurung kelapa dekat Shopee untuk buat rumah ikan. Okay, sekejap I ambil contoh dia. Ni I beli banyak hari tu. So I letak dekat ikan laga punya tank. Lalas ikan tempurung ni menyebabkan ikan air tu, air ikan jadi coklat. So macam I rasa itu natural colouring untuk tempurung. Sebab kalau you perasan banyak-banyak ladang-ladang kelapa, kalau ada kelapa dia punya tapak, dia punya lantai tu kalau air bertakung dia akan jadi warna coklat-coklat kan. So I rasa mungkin daripada kelapa ni sebab warna dia macam tu. Tapi I tak kisah pun, I tak buang, I biarkan je sampai ikan laga jantan I jadi macam tu. Kalau korang tengok tadi full block. Dua-dua tu asalnya jantan tu koi full block. So sekarang ni apa I buat, I keluarkan jantan betina tu. Yang jantan tu letak dekat tank yang kecil yang penuh dengan tempurung ni kan. So sekarang I tukar sebab memandangkan jantan tu dah full block. So ikan jantan tu I letak dekat tank yang ikan betina dulu. Dan ikan betina yang tak full block lagi tu, kecuali yang yellow koi tak full block gitu kan, I letak dekat tank yang penuh dengan yang air kelapa ni. Tank ikan jantan yang dulu, saya tukar. So tengoklah berapa minggu ni, kalau I rasa dah okey, I kekawinkan dia lagi. Tapi sebelum tu I terbeli murah no, ikan jantan dia RM15. Betina dia RM12. Tapi betina dia memang tak boleh kalahkan betina yang kedai uncle yang bawah kemah. Sebab apa, betina tu besar, warna RM16. Yang ni kecil tapi cantik dan matching dengan jantan ni. Nampak tak? Tapi jantan dia tak full block. Jantan dia RM15 dah full block. Dan ada galaxy. I macam, oh my god, ekor dia cantik semua. So ini kalau orang lain nampak ni, lepas tu dia bagi murah pula. I cakap, kalau 25 I ambil. Sebab 27, 15 dengan 12 kan 27 kan. You nak murah. Kalau you nak murah 25, you kena bungkus terus. Okay, I bungkus terus. Dia bungkus terus. Bagi I RM25 je. RM25, so lebih murah. Tapi taklah sebesar punya kedai uncle tu ikan dia. Ikannya kecil lagi tapi dah full block. Bismillahirrahmanirrahim. Dicampurkan macam ni guys. Tapi I akan asingkan dulu. Nanti kita akan buat breeding 3 sekaligus. Lah, tak ada tu lah. Cermin. Mana cermin I lah? I ada cermin makeup ni lah. Nampak ke? Nampak tak? Kita tengok dulu. Kakak I dia kotor lah pula. Tu betina dia. Buncit, tak tipu. Jantan dia. Tak nampak lah. Tak apa, nanti I biarkan lama sikit. Kemudian kita cari spot yang cantik, kena kita record. Tapi sumpah guys, memang cantik. Tunggu jap ya. Tak tahu korang nampak ke tak? Jap, cermin, nampak tak cermin? Yang I rasa yang kurang cuma ikan ada bonggol. So tak nampak macam cantik sangat lah. Tapi warna dia dah cantik. Dah cepatlah flare. Tak dapat cermin ke? Kan sebab dia dah macam bergaul dengan betina tu, so macam dia dah penat nak flare. Cepatlah flare.
Aku tak nampak cermin. Mustahil tak nampak cermin. Sekejap. Oh yes. Come on. Woo, nampak tak guys? Even dalam air keruh-keruh ni pun korang nampak kecantikan ni kan? Dia air mood flash. Tak tipu tengok guys, tak tipu. Woo. Gila. RM15 macam ni, full block. Okay. Ayo. Ai. Menangis tak guys? Menangis tengok sirip bawah dia. Sirip bawah dia cantik, ada oren, ada merah, ada biru, menangis. Menangis tak tengok form dia? Menangis. Menangis tak RM15 macam ni? Korang menangis tak? Full block tu. Betina sikit lagi full block tu. Menangis tak? Menangis tak? Menangis. Confirm menangis. Takkanlah korang tak menangis. Jealous tak? Makan hati tak? Makan hati. Janji tak makan hati. Kalau tak jadi beli tak apalah, buatlah perhiasan. Kita kan nak buat konten Pets Room Tour lepas 20k subscriber. So nak tengok tak bilik JD yang letup-letup? Apa lagi? 20,000 subscriber ya. Kita akan janji, tak tipu. Janji 20,000 subscriber, janji Pets Room Tour untuk korang. Okay, kasih so. Cantiknya. Sumpah no, galaksi dia, form dia. Kecacatan yang I nampak dekat ikan laga jantan tu, dia punya sirip bawah tu, dia punya ekor yang dua tu, dia bercambang. So macam dan panjang, tak cantik. Dia bakal ikut pertandingan ikan beta, tak berapa letup lah. Kedua, dia punya ada bonggol kepala dia tu. Dia kalau tiruk, dia macam peluru, cantik lah. Tapi kan RM15 full block. Makan hati tak? Jangan makan hati. Cepat subscribe, like dan share. Okay, jaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.